dalam kesibukan kita berpolitik di negara ini, teringat saya kepada beberapa perkara pokok yang seharusnya setiap rakyat berbangsa Melayu memikirkannya. Ini adalah berkaitan dengan siapa kita. Melayu itu siapa? Banyak orang menghurai dari sudut antropologi, dari sudut sains, carian dalam geografi dan sebagainya. Tetapi di negara ini, selagi kita tidak akur kepada definisi perundangan, selama itulah kita berada dalam keadaan gugup, keadaan tidak menentu, dan akhirnya kita hilang identiti. Bagi perjuangan kita masa depan, kita perlu mengambil iktibar dan fahaman yang jelas dari segi siapakah Melayu itu. Saya teringat kepada perkara 160 Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi, orang Melayu itu ialah seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu dan menurut adat Melayu. Dan ditambah sedikit, seseorang yang lahir sebelum merdeka di Persekutuan Tanah Melayu atau di Singapura, atau yang lahir sebelum hari merdeka tetapi ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan Tanah Melayu atau di Singapura. Dalam keadaan yang ada pada hari ini, setakat mana kita dapat patuh kepada definisi 160 itu? Masing-masing boleh jawab, tetapi kita bersedia menerima hakikat kita Islam. Kita terima hakikat kita berbahasa Melayu. Walaupun generasi muda pada hari ini cukup gemar mencerca dan menodai bahasa Melayu dengan perkataan-perkataan seperti call, tidak lagi panggil, seperti memanggil, tidak lagi menggunakan perkataan yang seharusnya diperbuat, atau menggunakan panggilan kau orang, lu orang, dia orang, dan tidak lagi jurus kepada nahu yang disediakan oleh Za'ba beberapa dekad yang lalu. Walaupun sedemikian, penting kita pertikaikan apa itu adat Melayu. Dengan lain perkataan, jika adat Melayu itu atau budaya Melayu itu tidak kita gunakan, kita pakai sebagai cara hidup, maka mengikut Perlembagaan Perkara 160, kita tidak Melayu. Oh, ini tidak mungkin, ada pihak akan berkata. Tetapi inilah yang ada pada Perlembagaan Persekutuan yang garisan kuning itu saya timbulkan untuk pengetahuan kita. Selepas itu, mari kita lihat untuk menegapkan peruntukan 160 ini, apa kita telah buat? Kita telah berjuang menerusi agama, nilai-nilai Islam, kita mengajar fardu ain, kita mengajar mengaji, kita membina ribuan surau dan masjid di tanah air bertuah ini. Alhamdulillah. Kedua, kita telah berbahasa Melayu secara lazim. Bolehlah dikatakan lazim sudah perbuatan kita bertutur dalam bahasa Melayu itu. Tetapi saya cukup curiga tentang menurut adat Melayu itu. Didapati secara fizikal dan secara benar bahawa orang Melayu sudah tiada budayanya. Erti budayanya ialah bahasanya tersusun, adat istiadatnya terjaga, amalan seni budayanya pun timbul, dan ada tanda-tanda bahawa mereka mempunyai aluran dan aliran pembudayaan hidup. Ini yang tidak ada pada kita. Oleh itu, setelah kita merdeka 68 tahun, dari para sultan, dari para tuanku kita sampailah kepada wakil rakyat, harus diingati kita sudah hilang budaya kita. Ada disebut dalam perlembagaan menerusi perkataan adat yang boleh diinterpretasi dan dimengerti sebagai budaya, tetapi usaha membudayakan sudah tiada. Misalnya, kita tidak lagi berbudi bahasa dan kita tidak lagi mengamalkan budaya kita. Apakah sudah sampai masanya bagi kita untuk melihat Kementerian Pendidikan mencantumkan tenaga usaha membina budaya menerusi pendidikan? Atau sampai masanya bagi kita mencurigai apakah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan melakukan hal-hal untuk membina budaya? Hal yang sedemikian membuat kita berfikir,
tanah Melayu sudah tidak disebut lagi dalam perundangan. Malu sangat kita nak menyatakan tanah Melayu. Ini semua adalah menjadi asas dan juga benih kepada perjuangan. Ayuh, kita berjuang. Dan memperjuangkan budaya di bawah Perkara 160 adalah satu perjuangan paling murni dan paling menentukan siapa itu Melayu. Mim, Lam, Alif, Ya, Waw.